Orang boleh beranggapan bahawa apa salahnya kalau semua 98 juta itu diletakkan kepada pembangunan fizikal yang lain. Saya katakan begini, kita Kerajaan Negeri Kelantan sanggup ikat perut kita bagi memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan. Kalau sekadar kita ingin melihat bangunan-bangunan yang cantik, anak-anak kita ada di Kuala Lumpur, yang menjadi pegawai dan bekerja di sana, pergilah ke Kuala Lumpur. Bayar 300 ataupun 400 untuk satu malam, tinggal di hotel-hotel yang besar. Tetapi besoknya, pukul 12 tengah hari, kita mesti keluar kerana ianya bukan milik kita. Kalau kita ingin melihat tempat-tempat pelancongan yang cantik, mudah sahaja, just cross the border to Terengganu dengan izin. Pergi ke Terengganu, di sana banyak tempat yang cantik. Bayar 2 ataupun 300 satu malam, tinggal di situ, nikmatilah kecantikan itu. Tapi besoknya jam 12 tengah hari kita dihalau keluar kalau kita tidak mahu keluar kerana ia bukan hak kita. Negeri-negeri yang lain mereka boleh berbangga dengan bangunan yang cantik, tempat peranginan yang cantik. Tetapi saya sebut bahawa apabila sampai ke soal pendidikan agama, mereka terpaksa datang dan melutut kepada negeri Kelantan untuk mendapat tempat anak-anak mereka belajar di sini. Sehingga kan kota yang kita berikan kepada pelajar-pelajar luar daripada Kelantan tidak mencukupi. Dan mereka merayu supaya anak-anak mereka dapat belajar negeri Kelantan. Kerana apa? Kerana anak itu nanti adalah menjadi milik kita sampai bila-bila. Bukan sahaja besok, sampai bila-bila. Dan juga sampai ke hari akhirat nanti. Itulah yang kita katakan bahawa inilah niche, inilah keistimewaan, keunggulan Kerajaan Negeri Kelantan yang mempertahankan pendidikan Islam ini walaupun kita terpaksa ikat perut kita, mungkin kita terpaksa meninggalkan soal pembangunan dari aspek yang lain. Dan kita sudah dapat membuktikan bagaimana anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah kita ini mereka cemerlang dalam segenap sudut. Cemerlang itu bukan sahaja cemerlang dalam aspek pendidikan, kecemerlangan akademik, tetapi mereka juga cemerlang dalam bidang akhlak dan juga syakhsiat.